الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita beroleh rahmat dan kasih-Nya. Laksanakan apa yang diperintahkan dan tinggalkan segala yang ditegah. Marilah kita memberikan tumpuan kepada bicara khutbah, hindari perkara-perkara lara, agar kita beroleh ganjaran salat Jumaat yang sempurna. Khutbah hari ini berjudul Menabur Bakti Menuai Syurga. Kaum muslimin yang berbahagia, menelusuri perjalanan kehidupan ini, setiap daripada kita akan melalui fasa demi fasa. Bermula dengan alam kanak-kanak, kita akan meningkat usia remaja. Seterusnya menginjak alam dewasa, dan akhirnya menuju ke penghujung usia tua. Usia tua bukanlah bererti kelemahan, bahkan ia adalah anugerah yang terindah. Hakikatnya, ia menjadi lambang rahmah Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur agar kita memperbanyak amalan saleh. Kehidupan dunia bersifat sementara sebelum kita pergi meninggalkannya. Apa jua yang kita lakukan hari ini akan menentukan nasib kita pada hari esok. Umur yang dinikmati ini adalah peluang untuk kita menabur bakti, kerana pasti setiap yang pergi tak akan kembali lagi. Inilah yang jelas dipaparkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukaddimah kepada khutbah ini, menerusi surah Al-Hashr ayat yang ke-18 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para tetamu Allah yang diberkati, berdasarkan dasar warga emas negara 2023, warga emas didefinisikan sebagai individu yang telah mencapai usia 60 tahun dan ke atas. Golongan ini adalah generasi terdahulu yang telah menabur keringat, membina keluarga, mendidik anak bangsa dan memakmurkan negara. Di sebalik rambut yang memutih dan wajah yang berkerut, tersimpan ribuan kasih perjuangan, pengorbanan dan pengalaman yang tidak ternilai. Mereka adalah ibu, bapa, datuk, nenek, jiran, guru atau sesiapa sahaja yang telah mendahului kita dalam usia dan pengalaman hidup. Usia mereka mungkin lanjut, tetapi jasa, keringat dan sumbangan mereka kepada keluarga, masyarakat dan negara adalah harta yang sukar dicari ganti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dengan maksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka walaupun perkataan dan janganlah engkau menengking mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan doakanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku semasa kecil. Ayat ini mengingatkan kita bahawa memuliakan orang tua, khususnya ibu bapa, bukan sekadar adat, tetapi perintah Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan. Para mufassirin seperti Imam Ibn Kathir dan Imam Al-Qurtubi menekankan bahawa larangan sekadar mengucapkan perkataan sekecil sudah menunjukkan betapa haramnya segala bentuk kata-kata kasar, apatah lagi menengking atau menyakiti hati mereka. Sebaliknya, kita diperintahkan berbicara dengan kata-kata mulia, penuh kasih sayang dan merendahkan diri, seolah-olah membentangkan sayap kerendahan di hadapan mereka. Serta tidak lupa mendoakan mereka dengan doa rahmah, sebagaimana mereka telah mendidik kita sejak kecil lagi. Inilah tanda takwa yang membawa redha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi jalan pasti menuju syurga bagi sesiapa yang menabur bakti dan menjaga hak ibu bapa sepanjang hayat. Para tetamu Allah yang dimuliakan, memuliakan warga emas bukan hanya tanggungjawab anak-anak, tetapi amanah seluruh masyarakat. Keluarga hendaklah menjadi benteng pertama. Anak-anak wajib menjaga ibu bapa yang lanjut usia, menyediakan keperluan fizikal dan emosi, mendengar nasihat dan cerita mereka walau diulang-ulang. Berilah mereka peluang untuk terus dihargai, bukan disisihkan. Perkara yang paling utama sebenarnya memastikan semampu mungkin ibadah dan kerohanian mereka terjaga, kerana soalan pertama yang ditanya di akhirat ialah berkenaan dengan solat. Bimbang kita sibuk menguruskan keperluan fizikal tetapi terabai keperluan syarak yang lebih penting. Di samping itu, kita sebahagian dalam masyarakat haruslah memupuk budaya menghormati warga emas. Perbuatan semudah membantu mereka yang kesukaran semasa lalu lintas ataupun mendahulukan mereka ketika menaiki kenderaan awam boleh menjadi contoh kepada generasi akan datang dalam menyantuni mereka. Masjid pula seharusnya menjadi pusat komuniti yang mesra warga emas. Jadikan masjid sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimba ilmu, mendapatkan kaunseling, berinteraksi dengan masyarakat. Perjuangan kita mengajar rahmah dan keampunan Allah tidak pernah selesai sehingga ajal menjemput. Permulaan sehebat mana sekalipun tidak bernilai jika akhirnya diranapkan dengan berpaling daripada hidayah Tuhan. Menghormati orang tua bukan perkara yang remeh. Bukti sebuah masyarakat mengagungkan Allah dapat dilihat
daripada cara mereka berinteraksi dengan warga emas. Hal ini sejajar bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim." Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah ialah memuliakan orang tua muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita muda dan gagah. Kita muda dan gagah. Esok kita juga akan menjadi warga emas. Cara kita menghormati orang tua hari ini akan menjadi cermin bagaimana anak-anak kita memperlakukan kita pada masa hadapan. Setiap kita, muda atau tua, mempunyai tanggungjawab untuk menabur bakti. Bagi warga emas, teruslah memperbanyak amalan soleh, salat, doa, zikir, sedekah dan nasihat yang baik. Bagi generasi muda, peluang bakti terbuka luas. Menjaga kebajikan ibu bapa, menyantuni jiran tua, membantu mereka dalam keperluan harian dan mendoakan kesejahteraan mereka. Ingatlah, setiap senyuman, setiap tangan yang dihulur, setiap doa yang dipanjatkan untuk orang tua adalah benih pahala yang akan dituai sebagai ganjaran syurga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Muslimin yang dimuliakan Allah, mengakhiri khutbah, khatib meninggalkan beberapa pesanan sebagai ingatan bersama. Pertama, memuliakan warga emas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadi tanda iman dan ketaatan. Kedua, menabur bakti adalah jalan menuju syurga. Setiap kebaikan terhadap orang tua diganjari pahala yang berlipat ganda. Ketiga, mengabaikan mereka mengundang murka Allah. Doa warga emas, khususnya ibu bapa, amat mustajab, sama ada membawa keberkatan ataupun bala. Marilah kita merenungi surah Luqman ayat yang ke-14 buat tatapan panduan kita. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua-dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua-dua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim
فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والhidayah والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarith Sofiyah. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka. Allahumma ij'al baladana maliziyya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dara 'adlin wa iman wa amnin wa aman ya dzal fadli wal ihsan. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين واحفظهم من كيد الظالمين واهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariah, istiqamah berjamaah mendirikan salah, mengimarahkan masjid dan surau, membina muwafaqah, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang barakah. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulurkan sumbangan. Suburkan iman dan ihsan dalam jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para membayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.